Bila dia bangun, hayya 'alas salat, bisik di telinga dia, belum masuk waktu 3.50. Tutup mikrofon. Tak tahu silap dia ucap. Pengurusi yang cerdik, dia buka balik mikrofon. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hujan suara 1, 2, 3. Hayya 'alas falah, hayya 'alas falah, hujan suara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi makcik yang di rumah tadi, oh dia mau uji suara gitu. Itulah dipanggil baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Kena ada akal. Baca ni bukan setakat menuntut ilmu. Baca ni bukan setakat belajar tinggi-tinggi. Baca ni bukan setakat suruh pergi sekolah. Baca ni maknanya berfikir. Sebab tu kita kena banyak membaca. Ini tak bacanya. Nak buat apa pun kena baca. Nak menega kena baca. Tapak tak mana lah sesuai menega. Ini pergi menega lah, orang tak nampak. Orang tak nampak. Betul-betul tepi pokok tak nampak langsung. Jadi akhirnya tak laku. Bila tak laku, jumpa bomo. Bomo kata, tak nampak ni. Ada orang tutup. Tutup lah pokok, tutup. Nak menega pun kena baca. Ni taklah baca punya. Nak ceramah pun kena baca. Sekarang ni dah pukul 10.30. Berhentilah. Ini dah 12.30. Tak habis lagi. Ini pun taklah baca. Sebab tu kita ni ada ilmu. Ilmu ini akan menjadikan kita dikawal pemikiran kita. Pergerakan kita akan dijaga. Percakapan kita akan betul. Sebab ilmu itulah yang membimbing kita. Dengan kenderaan ilmu ini tuan-tuan, ibadat tuan-tuan diterima. Dengan ilmu kita ini, semuanya akan diangkat. Nombor 3, ilmu. Tuan-tuan, bila Nabi naik buruk, buruk tadi liar. Bila Nabi pijak dia punya pedal dia tu, pelana dia tu, buruk ni liar. Jibril tepuk. Hei, kamu tak tahu ke kamu nak bawa siapa buruk? Yang kamu nak bawa ni manusia yang paling agung, makhluk yang paling agung. Yang kamu duduk jadi siapa? Marah Jibril pada buruk. Akhirnya buruk pun diam. Nabi Muhammad naik, Jibril pegang buruk terbang sampai Sidratul Muntaha. Yang keempat, dalam nak menuju kepada Allah, dalam kita nak buat ibadat kepada Allah, selain kita kena ada kenderaan ilmu, selain kita ada guru yang mursyid, selain pada waktu yang sesuai, nombor 4 ialah mesti mempunyai akhlak, baru boleh sampai. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat baik. Saya ni pakai sorban, ada janggut sejemput, tasbih dalam poket. Duk saja-saja pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ui, waroknya. Waroknya. Tiba-tiba angkat punggung. Pro. Tu imam sebelah. Akhlak tak ada dia. Bila tu imam kata, hoi, tak ada busuk gitu. Akhlak tak ada. Dia kena ada akhlak. Kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi ahlillah, kita kena ada akhlak. Bila kita jadi ada akhlak, baru bagus. Agama ini dinilai dengan 2. Satu iman, satu lagi akhlak. Kalau iman bagus, semayang bagus, puasa bagus, kedekut belum bagus. Panah barang belum bagus. Mulut jahat belum bagus. Sombong belum bagus. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik ialah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
tolong menolong kamu pada benda baik dan benda takwa. Malam ni kita buat benda baik, ceramah agama. Malam ni kita buat benda takwa, menuju takwa. Kita kena tolong. Nak pasang kemah, kena bayar. Nak buat program, kena bayar. Kalau tak ada duit, macam mana kita nak buat program yang lagi banyak? Sebab itu tuan-tuan, tanda-tanda orang yang berakhlak baik, dia menderma. Sekarang saya lancarkan kutipan derma untuk tabung pasak program kita sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Jadi diminta kepada semua petugas-petugas, silalah tuan-tuan pergi kepada abang-abang, kakak-kakak yang tak sabar nak menderma. Pastikan tuan-tuan menderma tidak ada bunyi. Kalau bunyi itu bising, jadi gunakan duit khotbah tak ada bunyi, insya-Allah. Guna duit silin bising, saya tak ceramah, ganggu. Tak nak faham ya? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Baca Quran senang. Baca Quran senang. Senang baca Quran. Sekarang dah ada dah kaedah iqra, qiraati. Dulu susah juga baca Quran. Alif dati a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Sekarang tak payah eja. Sekarang terus sebut a i u, ba bi bu. Itu nama dia iqra. Cuba saya minta pada tuan-tuan yang nak buat kelas iqra, guru-guru yang nak buat iqra, kalau ikut sistem yang betul, 3 bulan 3 bulan orang boleh baca Quran. Yang mana buta Quran, buta huruf, 3 bulan. Tapi kenalah belajar. Kena belajar. Jadi guru-guru, makcik-makcik, akak-akak, abang-abang yang nak membuka kelas iqra pada anak-anak, boleh, bagus. Tolong ambil sana. Datang pada saya pun tak apa. Saya tuan-tuan alhamdulillah pergi ambil pada orang yang awal-awal mengajar dan menulis kitab iqra itu. Dia ada caranya nak mengajar. Saya perhati sekarang orang mengajar ni laju. Ba ba ba, ba ba, ta ta. Salah. Dia kena baca putus-putus. Ba ba, ta ta, sa ja ja. Dia macam itu. Ta ja ja, ba ta sa ja. Sampai rakaat yang ketiga, sampai apa nama buku ketiga, kompong sangkut. Baca putus-putus. Kami ambil sanak dia tuan-tuan, setiap tu kami baca. Yang warna hitam maknanya lain, yang warna biru tulisan dia lain, yang warna merah tulisan dia lain. Cara ngajarnya bukan saja-saja dia buat. Sebab tu dalam iqra tu dia ada huruf lam alif, lam saja, lam alif ada alif untuk kita belajar. Kami buat lagu tu tuan-tuan. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Itu lagu Hindustan. Gale lagu ja. Tera mujhse e pehle kana koi, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई. Amir Khan dengan Syarbila Tagore, Shashi Kapoor tahun 73. Ingat Ustaz ya, ada nama Al-Hafiz. Ingatlah tuan-tuan. Boleh baca Quran? Boleh. Tetapi berapa ramai yang tidak berakhlak bila baca Quran. Yang bila dia baca Quran bukan kerana Allah, dia nak tunjuk kemerduan suaranya. Allah tolak dia tuan. Ramai orang boleh semayang, tapi berapa ramai yang pergi semayang tidak ada akhlak. Dia riak, dia ujub, dia sombong. Dia tengok orang yang tak semayang, dia kutuk. Dia ni daripada bangsa Puri buka sampai sekarang haram datang surau. Apa nak jadi? Dalam semayang dia boleh cakap macam itu. Orang ini nama dia ujub. Kalau saya orang tak datang semayang di surau, saya tak salahkan orang yang tak datang. Saya salahkan diri saya. Sebab apa? Saya gagal mengajak orang datang. Saya salah dulu.
Aku boleh datang surau, tapi aku tak pernah ajak orang datang. Saya salah. Kalau malam ni saya ceramah, tuan-tuan tidur, bukan salah tuan-tuan, salah saya. Saya tak reti ceramah sampai tuan-tuan tertidur. Bukan salah tuan-tuan. Kita memanglah pun bila dah ngaji, bila dah dengar ceramah, tidur ni benda biasa. Tak sempat alik bata, terus kha. Dia alik bata sajim hak kha, ada banyak lagi. Dia terus kha, terus alik bata pun tak ada tu. Tapi kalau saya ceramah elok-elok, tak tidur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur, bukan salah saya, bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab tu tuan-tuan, kalau dalam masyarakat kita ada yang tak datang surau, kita kena pasti 400 lebih ada tak pernah tunjuk muka. Tanggungjawab kita. Kita ada datang kuasa penduduk, ziarah, buat kunjungan hormat. 4-5 orang pergi, Assalamualaikum, bawa buah apple, buah naga, buah lek, pergi hantar pada dia. Assalamualaikum, apa khabar tuan? Baik. Anak-anak sihat? Sihat, alhamdulillah. Apa hajat kamu datang ni? Tak ada hajat apa saja. Kami ni kan kuasa surau, jadi saja nak ziarah lah. Oh, ingatkan nak ngajak ke surau? Tidak, saja ziarah. Kalau mengajak ke surau tak nak lah. Kemau kau orang tabligh gitu dia. Oh, dia bahalnya ngajak ni orang tabligh belaka. Tak apa, jangan marah. Kita tak marah dia. Ziarah aja. Saya ni tuan-tuan, banyak gila ya, jenuh baca ni tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kita nak ngajak orang kena ada akhlak. Kalau muka cengih, siapa nak datang? Malam ni datang Ustaz Kazim. Tak mau dia. Assalamualaikum. Malam ni Ustaz Kazim. Ustaz Kazim mana? Kasim Selamat. Oh, cara ngajak tu tuan-tuan. Sebab tu cara berceramah pun kena ada akhlak. Kalau saya ceramah malam ni, cingir-cingir garang-garang, lari tuan-tuan. Tinggal pengusi dulu. Aku pun nak belah dia kata. Sebab tu penceramah pun kena ada akhlak.